Lampu suluh kali ni bagi aku cukup lengkap. Benda best kita kongsi. Nightcore EDC 17. Model ni punya best. Jomlah kita share pelan-pelan. First time tengok dia ni, aku terus teringat kepada OTF. OTF tu apa? Tak boleh nak sebut lah. Dia ada 3 jenis lampu. Kau menekan, kau relax, dia tak akan jadi mudi. Lawak ke tak Nak on dia pun senang, tolak je kat sini. Yang pertama, lampu dia adalah lampu putih biasa. Level 1, level 2, level 3. Dah gelap lebih kurang macam ni, barulah boleh nampak. Level 1, level 2, level 3. Terang weh. Cahaya yang kedua. Tu dia geng. Cahaya kedua dia apa benda, takkanlah nak kena tunjuk apa benda kan. Ni kau dah nampak dah ni. Benda ni kalau dapat dekat kucing, habis selerak rumah dibuat main. Yang ketiga ni, kalau tak tahu macam pelik sikit. Level 1, level 2, level 3. UV ni memang akan pelik sikit. Tapi itulah, pelik Kapasiti bateri dia 1500 mAh. Nak cas cocok sini Type C. Waterproof dia adalah IPX7. IPX7 punya waterproof bang. Kena hujan lebat, tak ada hal. Selain klip dia besar, klip dia ni pula adalah jenis yang deep carry. Woi, pada pungkok dia ada glass breaker. Inilah flashlight raya aku nanti. Hehok.